Konnichiwa minasan, hai assalamualaikum. So hari ni kita orang gerak dari rumah kita orang dekat Sugimotocho untuk pergi ke Universal Studio Japan. Perjalanan dari rumah lebih kurang 1 jam dan kita orang kena tukar 3 kali lane. Lepas subuh je terus kita orang gerak. USJ ni dia buka pukul 8.30 pagi. Sejam sebelum tu memang dah ramai sangat orang beratur. Berada di USJ. Macam another world of Japan. Tengah makan onigiri. Semakin menua di sini dan saya hari ini sangat gembira sebab dapat menyambut hari lahir saya bersama anda semua. Sekarang kita orang tengah masuk je, kita orang terus nak kena pergi ke Nintendo sebab itu memang paling ramai. So lepas ni kita masuk lah, terus beli lagi di sana. First destination kita orang adalah Super Nintendo World. Nak masuk dekat sini antara korang kena pakai Express Pass ataupun book time entry dekat apps USJ. Semua kita orang tak ada. Jadi optional lain, buka je USJ, kita orang lari untuk ke sana sebab kalau bernasib baik kita boleh masuk free before dia tutup untuk Express Pass dan yang dah book masa. Dan Alhamdulillah kita orang dapat masuk. Sumpah dalam ni macam game sebab masuk je kat sini rasa macam amazing gila. Macam mana dia orang boleh bina tempat macam ni weh, dah lah besar. Jump. First ride santai kita orang Yoshi's Adventure. Kat sini memang ride santai habis sebab kita boleh tengok dunia Mario daripada sini. Lagipun time kita orang naik ni tak beratur sangat. Aku sarankan untuk korang manage masa berapa lama dan tempat apa je korang nak pergi dekat USJ ni. Sebab kita orang spend time dekat Mario ni je pun dah setengah hari. Tak pun yang paling selamat, korang boleh beli Express Pass dan download apps USJ untuk tengok masa beratur setiap ride untuk jimat lebih masa. Ride kedua kita orang naik Minecart Madness. Kalau dekat sini Super Nintendo World ni memang ride dia semua santai. Semua sangat sesuai untuk kanak-kanak. Sambil tunggu beratur ada main gendang ni kat tepi. Tak apalah, adalah pisang sangat kan nak tunggu.
Right yang ketiga, kita orang main VR Kupas Challenge. Yang ni best jugalah sebab kita orang boleh sambil ride sambil main game sekali. Habis je dekat Nintendo, perut kita orang lapar sangat. Dekat USJ ni ada 3 tempat untuk Muslim friendly. First, kita orang pergi ke Hollywood tapi tutup pula. Dah berjalan jauh nak pergi Jurassic Park pula untuk makan. Saya sarankan untuk korang bawa bekal siap-siap. Tak boleh bawa makanan actually, tapi bolehlah kalau nak sorok-sorok sikit kan. Dah lah cari makan jauh. Tunggu beratur pun Allah, sejam lebih. Not recommended. Lapar, rasa nak makan Pukul orang. 3 ni. Rasa nak makan orang sekarang ni. Kenapa dia nak konnichiwa? Sekarang dia kena perlu kecepatkan servis dia orang tu. Faham tak? Faham. Ala-ala dah masuk Jurassic Park, kita orang teruskan ride keempat kita orang iaitu The Ride. Jugalah sebab tengok kat sini ramai pakai baju hujan. Tapi rupanya memang basah weh. Silalah bawa baju hujan ya. Tapi ride dia memang best sangat. Ada dinosaur, jump scare dinosaur sikit, basah-basah. Tips lagi, masa kita beratur ada single line. Kalau korang nak lain cepat sikit, pergilah single line. Tapi kena naik sorang-sorang lah. Tak dapat dengan member. Yang penting kena banyak bersabar dan enjoy je. Satu ride sampai 2 jam beratur. Jadi korang kena rancanglah dengan sebaiknya. ようこそジュラシック・パークへ。このラグーンに生息、地球上に存在した最大級の生物の一種です。しかし大きな体に似合わず、性格は至っておとなしく、人を襲うようなことはありません。Ride kelima yang paling adventure sepanjang kita orang kat sini iaitu Flying Dinosaur. Memang menguji doa ibu ya. Tunggang terbalik, memang kita orang syahadah dan istighfar banyak je kat situ. Dah naik. Memang gila. Bila nak maghrib baru sempat ke Harry Potter. Sangat tidak recommended ya kalau kita pergi tempat sihir ni time maghrib. Boleh jadi confused Tuhan tu betul ke tipu. Tapi excited tu lebih lah sebab tengok Hogwarts depan mata. Kat sini famous butterbeer, Muslim friendly. Tapi masa kita orang datang habis pula. Ride terakhir yang paling best kat sini iaitu Harry Potter The Forbidden Journey. Orang keliling Hogwarts sambil naik penyapu terbang dengan Harry Potter. Memang tunggang terbalik berpusing-pusing dekat situ. Bagaimana perasaan sudah masuk sekolah? Habis suara. Saya sudah terbang. Saya Hari pertama sekolah. sangat best masuk sekolah ini. Nak repeat lagi sekolah ni boleh tak? Jangan.
semua menjadi Muslim di negara sihir. Paling best weh. Rasa paling beriman. Tak, bukan. Maksudnya dunia Harry Potter the best. Yes, seronoknya. Boleh bermalam di sini. Inilah rumah saya. Saya berdiri satu atap ni. Ni kalau nak sewa boleh. Siapa nak masuk sekolah sihir, masuklah. Ada rumah tersedia. Betul Free, ya? free. Free ya? Free. Okey. Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Walaupun muka barang Ina. Okey, ucapan. Semoga berkah terus hidupnya Ina. Amin. Semoga jumpa jodoh yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih spend masa saya di USTK. Terima kasih. Memori Sama-sama. yang sangat terindah walaupun penat. Sama. Terima kasih untuk anda semua sebab menemani saya. I love you all. Mah. Ya. Panas terik, hujan panas ribut. Wow. Bye, aku merindui. Bye USJ. Tiba-tiba USJ. You love you. ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。Dan perjalanan kami berakhir di sini saja. Yang penting kena pergi dengan member yang sama enjoy. Sabar dan sabar, itu je. Okay, bye.